Latihan intensif 2.1 soalan nombor 2. Diberi persamaan kuadratik 2x tolak 5 kuasa 2 sama dengan 4x tambah 7. A. Ungkapkan persamaan tersebut dalam bentuk am. So bentuk am ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Nyatakan hasil tambah dan hasil darab punca. Alright, kita buat yang A dulu. Soalan ni simple sahaja, hanya perlu kembang dan susun sahaja. Alright, cuma kat sini cabaran dia lah. Kalau awak boleh kembang one time, okay, x kuasa 2 negatif 5 darab x wajib darab 2 negatif 10x negatif 5 darab negatif 5 positif 25 4 darab x 4x 4 darab 7 28 2x square tolak 20x tambah 50 4x tambah 28 2x square tolak 20x bawa sebelah tolak 4x tambah 50 sebelah tolak 28 sama dengan 0. 2x square tolak 24x ni dapat tambah 22 sama dengan 0. So ini sahaja, tapi kita boleh juga kecilkan. Lepas semua boleh bagi yang 2. Okay, 2x square 1 2 tambah 11. Final form x square tolak 12x tambah 11 sama dengan 0. Untuk B, okay, HTP negatif B per A iaitu negatif 12 per 1 dapat positif 12. HDP ambil C per A, so 11 per 1 sama dengan 11. So itu sahaja.